Despite reaching a record high earlier this week, the price of gold is now falling. As of this evening, the precious metal that's down 8% from an all-time high of more than $5,600 per ounce. So, minggu lepas, harga emas jatuh dengan agak ketara. Dalam tempoh masa sehari, harga emas telah jatuh lebih daripada 12%. Ini adalah kejatuhan harga yang terbesar dalam masa sehari sejak 1980-an. Kalau awak ada sedikit pun duit dalam pasaran, awak memang kena dengar apa yang baru saja berlaku. Trump telah mengesahkan bahawa Jerome Powell akan digantikan tidak lama lagi. Tetapi individu yang dilantik itu bukan seorang yang pasaran jangkakan. Sebaik saja pengumuman itu dibuat, saham mula jatuh. Emas pun jatuh. Semua kucar-kacir. Sebab itulah kita perlu bercakap tentang apa yang sebenarnya berlaku, kenapa hampir semua aset mula jatuh dan bagaimana awak sebagai pelabur boleh melindungi diri sendiri. Welcome to Sembang Finance. Sebelum emas jatuh minggu lepas, sebenarnya harga emas telah naik dengan kuat untuk hampir 2 tahun. Dan kenaikan itu bukan berlaku tanpa sebab. Salah satu sebab utama adalah kerana pembelian daripada bank pusat dan dana-dana pelaburan, terutamanya dari bank pusat negara-negara BRICS. Ada pula sesetengah teori spekulatif yang mengatakan kenaikan harga emas sebelum ini sebahagiannya didorong oleh apa yang orang panggil debasement trade. Maksudnya, orang menjangkakan nilai mata wang, terutamanya US dollar, akan terus menyusut dalam jangka masa panjang akibat inflasi dan money printing. Jadi, mereka berlumba-lumba nak beli emas lebih awal. Ada pula yang merasakan keadaan dunia sekarang berada dalam keadaan yang agak rapuh. Inflasi masih degil. Hutang kerajaan di banyak negara semakin besar. Ketegangan geopolitik masih ada dan pasaran saham pun ada yang takut gelembung AI. Jadi, bagi ramai orang, emas nampak macam safe haven sekali lagi. Semua naratif ini telah bergabung untuk mencipta jangkaan bahawa emas akan terus naik. Tapi itu semua berubah apabila Trump menamakan calon baru untuk pengerusi Federal Reserve, iaitu Kevin Warsh. You asked the question, who is Kevin Warsh? Siapa sebenarnya Mamat ni? Sebab kalau satu nama saja boleh buat pasaran emas, saham, bond dan mata wang bergerak serentak. Dia bukan orang biasa. Dan sememangnya, dia bukan orang biasa. Kevin Warsh ialah bekas governor dalam Federal Reserve Amerika Syarikat yang pernah berkhidmat semasa krisis kewangan 2008. Dan Jumaat lepas, dia telah dicalonkan untuk menjadi Fed Chairman yang seterusnya, selepas Jerome Powell. Yang menariknya, sepanjang kerjayanya, Warsh dikenali sebagai seorang yang agak kritikal terhadap kadar faedah yang rendah, percetakan wang secara besar-besaran, dan idea bahawa bank pusat perlu sentiasa menyokong pasaran kewangan. Ini bermaksud dia adalah salah seorang yang agak hawkish. Bagi yang tak tahu, hawkish bermaksud dia lebih suka menaikkan interest rate daripada turunkan. Which sebenarnya saya pun rasa pelik sikit sebab Trump ni sepanjang tempoh presidensinya, tiap-tiap hari dia cakap nak turunkan interest rate. Sampai dia pergi kecam Jerome Powell, sebab Powell tak nak kurangkan interest rate. So, kenapa dia nak calonkan Warsh? Saya pun tak tahu. Tapi yang pentingnya, Kevin Warsh berpotensi menjadi pengurusi Fed yang seterusnya. Dan disebabkan ini, pasaran mula berfikir, bagaimana kalau era duit murah yang semua orang harapkan itu, maybe tak akan datang selepas ni? Dan inilah soalan yang menjadi pencetus kepada segala reaksi pasaran selepas itu. Kerana pasaran kewangan paling benci ketidakpastian. Kalau Kevin Warsh benar-benar bersikap hawkish seperti yang pasaran jangkakan, apakah maksudnya kepada kita semua? Saya pasti inilah intipati video ini yang korang semua nak tahu, betul tak? Ringkasnya, istilah hawkish ni datang daripada bulung helang, agresif, tegas, dan bila dia menyerang, dari tinggi dia menjunam ke bawah. Berdasarkan cerita ini, awak pun boleh faham apa kesannya kepada pasaran. Bila Fed Chairman hawkish, biasanya ia bermaksud interest rate akan naik atau kekal tinggi untuk lebih lama. Kerana kalau interest rate naik, biasanya ia tak baik untuk pasaran kewangan. Masih keliru? Jangan risau, saya cuba jelaskan. Kadar faedah sesuatu negara, kalau kita permudahkan penjelasannya, adalah kos untuk meminjam duit. So, contohnya, bila kadar faedah tinggi, kos meminjam adalah lebih mahal.
Kalau kadar faedah rendah, kos meminjam adalah rendah. Dia lebih kurang sama kalau awak ambil personal loan. Kalau kadar faedah dia tinggi, personal loan tu lebih mahal. Dan sebaliknya. Yang bezanya apabila kos pinjaman menjadi mahal, tingkah laku orang yang ada duit akan berubah. Semuanya akan bermula dengan bond. Bond pada asasnya ialah pinjaman. Awak pinjamkan duit kepada kerajaan ataupun syarikat. Dan mereka janji akan bayar faedah kepada awak setiap tahun. Bila kadar faedah tinggi, awak pun akan lebih gembira sebab awak boleh pinjamkan duit pada harga yang lebih tinggi. Jadi bila kadar faedah naik, lebih wang akan mula mengalir ke bond. Bagaimana pula dengan emas? Emas tak bayar faedah. So, kalau awak pegang emas, awak tak dapat apa-apa cash flow. Jadi, bila kadar faedah tinggi, bond biasanya memberi pulangan yang lebih tinggi daripada emas. So, orang pun akan mula tanya, kenapa saya nak pegang emas sedangkan saya boleh pegang aset yang memberi pulangan tetap? So, naturally, duit akan mengalir keluar dari emas. Saham pula macam mana? Bila kadar faedah tinggi, syarikat terpaksa bayar faedah pinjaman yang lebih mahal. So, kos operasi akan naik dan ini akan menjejaskan keuntungan masa depan. Pada masa yang sama, pelabur juga ada pilihan lain. Kenapa saya nak ambil risiko melabur saham kalau saya boleh dapat 6% tahun daripada bond yang jauh lebih selamat? Jadi, permintaan terhadap saham pun akan menurun. Yang menariknya, apabila sesebuah negara menawarkan kadar faedah yang tinggi, pelabur global pun akan tertarik untuk beli bond negara itu. Sebab mereka pun mahu kejar pulangan bond. Untuk beli bond negara itu, mereka perlu mata wang negara tersebut. So, contohnya, Malaysia nak beli bond US, kita kena beli US dollar. Lebih ramai yang beli, permintaan mata wang akan naik. Dan mata wang akan mengukuh. Dalam konteks ini, kadar faedah tinggi di Amerika Syarikat akan menguatkan dolar Amerika Syarikat. Dan kerana emas diniagakan dalam dolar, bila dolar kuat, emas akan menjadi lebih mahal dan ini mengurangkan permintaan emas. Kau percaya je lah. Ini lebih kurang sama macam bila nilai mata wang Thailand tu kuat, orang Malaysia akan kurangkan cuti-cuti Thailand. Dan akhirnya, inflasi. Apabila kadar faedah tinggi, korang pun tahu, orang ramai akan kurangkan belanja, kurangkan pinjaman, kurangkan ambil risiko. Ini secara tidak langsung akan mengurangkan perbelanjaan. Dan secara tidak langsung, kesan inflasi juga akan menjadi lebih kecil. Dan apabila kesan inflasi kecil, perasaan perlu beli emas pun akan berkurangan. Not just Trump, but other administration officials, they want to see somebody go in there and just kick over some chairs and really kind of shake the Fed at its core, and Warsh would be that guy. Secara ringkasnya, Kevin Warsh adalah hawkish dan pasaran menjangka kadar faedah yang tinggi. Apabila kadar faedah tinggi, bond menjadi menarik. Dolar jadi menarik. Saham kurang menarik. Emas pun kurang menarik. Itulah sebabnya pasaran emas menjunam minggu lepas. Tapi sekadar tahu tak guna. Kita kena buat. Dan apa nak buat menjadi persoalan seterusnya. Yang pertama, kalau awak pernah tengok video-video saya, awak pasti tahu saya biasanya tak melabur dalam emas. Saya dah cerita banyak kali kenapa tidak. Dan kalau awak belum mula beli emas, maybe jangan start dulu. Sebab saya rasa emas harganya tinggi sangat. But that's just me, okay? Kalau awak sudah pun ada pegangan emas, matlamat utama awak sekarang ialah untuk memastikan satu aset ini tidak merosakkan keseluruhan plan kewangan awak. Yang pertama, pastikan emas hanyalah sebahagian kecil daripada portfolio awak. Emas sepatutnya berfungsi sebagai aset pelindung, bukan aset nak kaya. Yang kedua, pastikan awak tahu apakah plan asal. Tanya diri sendiri, adakah sebab asal saya beli emas masih wujud? Kalau awak beli emas sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan ketidaktentuan, sama ada emas tu jatuh atau naik nilai sebenarnya tak penting sangat sebab awak akan pegang 20 tahun. Maybe kalau harga emas jatuh, awak boleh beli lagi dan average. Tapi kalau awak berdagang short term, pastikan awak dah tetapkan stop loss dan take profit. Dan bila posisi awak dah kena target, awak keluarlah saja. Dan ketiga, jangan sekali-kali kejar pasaran. Minggu lepas dia jatuh 10%. Rabu ini, masa video ini direkodkan, cartannya dah nampak macam ni. Dia dah hampir naik balik separuh. Sama ada ia akan terus naik atau turun, tiada siapa akan tahu. Tapi saya tahu kalau awak kejar pasaran, maksudnya awak beli bila harganya dah naik, lepas tu awak jual bila harganya dah turun, confirm awak akan rugi. Sebelum kita tamatkan video ini, kalau awak menghargai penjelasan yang berasaskan logik macam ini, saya sangat menghargainya kalau awak boleh tekan butang like dan subscribe.
Saya tahu korang dah jelak sangat dengar tapi sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. So, terima kasih banyak-banyak. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.